tu'til mulka man tasya, engkau boleh bagi kerajaan siapa yang engkau kehendaki ya Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau boleh bagi rampas kerajaan daripada siapa yang engkau kehendaki. Hari ini manusia sibuk nak kejar kerajaan, tapi mereka tak pujuk Allah Ta'ala, mereka tak lobby Allah Ta'ala, mereka lobby manusia. Sedangkan kerajaan milik Allah, yang bagi kerajaan adalah Allah, yang cabut kerajaan adalah Allah. Wa tu'izzu man tasya, yang bagi mulia adalah Allah, engkau mulia siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'zillu man tasya, engkau hina siapa yang engkau kehendaki. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, engkau mampu bagi rezeki sebanyak-banyaknya tanpa hisab kepada manusia yang engkau kehendaki. Tapi hari ini manusia lari pada Allah Ta'ala. Allah ingat, kamu perlukan rahmat, tapi kamu lari daripada Tuhan pemberi rahmat. Kamu perlukan bahagia, tapi kamu lari kepada orang yang tak memiliki apa-apa. Tak pernah kita jumpa dalam dunia, kata ulama kita, seorang pengemis, dia minta tolong pada pengemis untuk selesaikan masalah dia. Allah dah umumkan dalam dunia semua pengemis. Kita semua adalah pengemis. Kita mengemis rahmat Allah, kita mengemis pertolongan daripada Allah, kita mengemis kasih sayang daripada Allah, kita mengemis keampunan daripada Allah, kita mengemis rezeki daripada Allah. Semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Allah dah umumkan dalam hadis kursi, ya ibadi wa sekalian hamba-Ku, kullukum dhalun, semua di kalangan kamu dalam kesesatan, illa man hadaitu, melainkan orang yang Aku bagi hidayah kepadanya. Fastahduni, mintalah hidayah sungguh-sungguh pada Aku, uhdikum, aku akan bagi hidayah kepada kamu. Ya ibadi kullukum ja'i'un, kamu semua lapar wahai hamba-Ku, illa man at'amtu, melainkan orang yang Aku bagi makan kepada kamu. Fastat'imuni ut'imkum, mintalah makanan pada Aku yang bagi makanan kepada kamu. Bukan bos yang bagi makan pada kita, bukan kedai yang bagi makan pada kita, bukan kerja yang bagi makan pada kita, bukan duit yang bagi makan pada kita. Siapa yang bagi makan pada kita? Allah. Siapa bagi makan anak isteri kita? Allah. Siapa bagi makan orang terdahulu? Allah. Siapa yang bagi makan orang sekarang? Seorang yang akan datang? Hanya Allah yang bagi rezeki. Tapi hari ini manusia lari daripada pemberi rezeki. Kejar rezeki tapi lari daripada pemberi rezeki. Nak hidayat tapi lari daripada pemberi hidayat. Macam mana dapat hidayat? Ya ibadi kullukum 'arid, wahai hamba-Ku, kamu semua telanjang, tak ada baju. Kita datang ke dunia pun telanjang, nanti balik ke akhirat pun telanjang. Melainkan orang yang Aku bagi pakaian, mintalah pakaian daripada Aku. Hari ini kita minta pun tak pandai, kata ulama. Kata mana syaukat hari ini umat Islam, bila usaha atas iman tak dibuat, nak berdoa pun tak reti. Hari ini tuan-tuan mulia, Masya Allah, kita ingat kecil usaha atas iman. Kalau usaha atas iman tak dijalankan, bila ada masalah, umat Islam duduk depan Kaabah, tinggalkan Kaabah. Minta tolong pada orang bukan Islam. Minta orang bukan Islam tolong selesaikan masalah kami. Sedangkan Kaabah depan mata, tempat-tempat mustajab depan mata. Bila iman tak diusahakan, tak yakin pada Allah, waktu diuji manusia akan lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah beritahu, wahai manusia, kamu semua perlukan Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji. Allah tak perlukan sesiapa pun. Allah tak perlukan nabi, Allah tak perlukan malaikat, Allah tak perlukan orang alim, Allah tak perlukan sesiapa pun. Allah Samad, segala makhluk perlukan Allah. Allah tak perlukan siapa-siapa pun di kalangan kita. Jangan pernah kita rasa Allah perlukan saya. Allah tak perlukan sesiapa pun. Allah Maha sedia kala, Allah Maha hebat, Allah Maha sempurna, Allah Maha tinggi, Allah Maha agung, Maha segala-galanya. Allah tak perlukan siapa pun di kalangan makhluk dia. Allah ciptakan kita ni untuk kita bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kaya. Iya sya'yudhibukum, kalau kamu tak nak taat pada Allah, Allah boleh hapuskan kamu semua. Wa ya'ti bi khalqin jadid, Allah boleh datang makhluk lain yang lebih mulia daripada kamu, yang lebih taat daripada kamu. Tapi kerana Allah Ta'ala buat dunia ni untuk satu benda yang sangat besar. Allah berkali-kali dalam Quran beritahu, apa asimtum annama khalaqnakum abasa, apakah kalian sangka kami hantar kamu ke dunia ni sia-sia main-main saja? Kami hantar kamu ke dunia untuk buat kerja yang sangat besar. Kata ulama, sebelum manusia Allah dah buat malaikat. Malaikat dia Allah bagi dia kebijaksanaan akal, ilmu. Tapi malaikat, Masya Allah, taat pada Allah, tetapi malaikat tidak ada sisi durhaka pada Allah Ta'ala. Malaikat tak reti buat dosa. Karena itu di sisi Allah, malaikat tak layak jadi khalifah.
Kerana khalifah ni boleh membezakan, boleh memilih antara hak dengan batil, baik dengan buruk, boleh berimbang perkara baik, perkara tak baik. So khalifah mestilah seperti manusia. Binatang pun tak layak jadi khalifah. Dan manusia, kerana binatang ada nafsu saja, tak ada akal. Lalu Allah telah ciptakan manusia. Allah masukkan dalam diri manusia separuh sifat malaikat, separuh sifat binatang. Kalau sifat malaikat diusahakan, darjat manusia tinggi dan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ke illiyin saja. Roh manusia. Tapi kalau roh tak diusahakan, iman tak diusahakan, manusia tak diislahkan, thumma radadnahu asfala safilin. Manusia ikut sifat kebinatangan pada diri manusia. Ikut nafsu, buat dosa, buat maksiat, enjoynya. Lupa pada Allah, lupa pada perintah Allah, lupa pada kematian, lupa pada akhirat. Kerja dunia siang malam. Tuan-tuan boleh jatuh darjat manusia lebih hina daripada haiwan-haiwan. Sebab itulah Allah hantar para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Demi Allah, tanpa bimbingan Nabi-Nabi, kita semua tak akan tahu jalan nak balik ke alam akhirat. Tak kembali kepada Allah. Tanpa dakwah ila Allah. Kalaulah Nabi tak berdakwah pada kita, tuan-tuan mulia, kita tak tahu apa maksud hidup kita di dunia. Apa tujuan kita hidup di dunia. Kata ulama, wallahi, kita datang ke dunia bukan atas kehendak kita, kita datang ke dunia atas perancangan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ini pun. Pada hari kita mati, bukan kita mati dengan kehendak kita. Kita mati meninggalkan dunia atas kehendak Allah. Allah yang takdirkan kematian berlaku pada hari itu, walaupun hari itu kita tak nak mati. Sebab itu Allah telah tak izinkan. Allah tak redha sepanjang kita hidup di dunia ini 60-70 tahun. A'mar ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umat antara 60 hingga 70 tahun, Allah tak benarkan kita menjalani kehidupan ikut kehendak hawa nafsu kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Aku telah beli harta dan diri orang beriman dengan syurga. Ulama kata setelah dibeli harta kita, tuan-tuan, yang Allah bagi pinjam, sayangnya Allah pada manusia, dia bagi pinjam kat kita, lepas tu diminta balik tak beli. Masya Allah. Ini yang Allah buat pada manusia. Allah telah beli dia dan harta orang beriman dengan syurga. Syurga dah menanti kita. Mana ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Satu tempat yang mana di sana nanti, begitu cantiknya syurga Allah buat untuk manusia ni, yang taat pada Allah Ta'ala. A'adatul ibadiyah salihin, aku telah siapkan untuk hamba aku yang baik di dunia, yang taat pada aku, yang patuh pada aku, yang korban pada aku, yang ajak manusia membesarkan Allah, korban diri masa harta untuk agama Allah. Ma'ala ainun ra'at, satu tempat yang mana cantiknya syurga belum pernah ada mata yang menyaksikan. Cantiknya syurga Allah Ta'ala, wallahi tak ada mata yang pernah tengok syurga. Wala udunun sami'at, tak ada telinga pernah mendengar bunyi yang merdu dalam surga Allah Ta'ala. Wala khatar ala qalbi bashar, Allah siapkan tempat yang begitu cantik, tak pernah terlintas design, decoration, hiasan, wangian, segala dalam surga Allah Ta'ala tak pernah terlintas dalam hati dan fikiran manusia. Ya warabil Ka'bah, kata Nabi SAW, demi Tuhan Ka'bah, surga itu nurun yatala'la, satu tempat yang mana surga itu bergemerlapan dengan cahaya yang terang benderang. Tapi terangnya surga bukan datang daripada cahaya matahari, tapi sebuah nur turun daripada aras Allah Ta'ala menerangi seluruh genap ruangan dalam surga Allah tanpa perlukan lampu dan cahaya lagi. Nurun yatala'la wa raihanatun tahtaz, kebun-kebun surga, bunga raihan sedang mekar dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qasrun masyid, istana yang tersergam indah yang besar-besar Allah sediakan untuk kita semua. Hari ini kita dapat rumah besar, kita rasa dah cukup selesa dah. Allah sediakan istana yang mewah, yang megah dalam surga Allah Ta'ala. Wa nahrun muqarid, sungai yang sentiasa mengalir. Wa ulalun kathirah, pakaian yang banyak. Di surga nanti demi Allah, tuan-tuan semua rindu nak solat subuh. Kita semua rindu nak duduk dalam majlis ilmu macam ni, majlis bayan macam ni. Demi Allah kita akan rindu nak keluar jalan Allah. Demi Allah kita rindu nak Islamkan orang bukan Islam. Demi Allah kita rindu nak bangun tahajud, nak baca Quran. Waktu itu tuan-tuan mulia, malaikat kata, tuanku, di sini bukan tempat ibadat lagi. Tuan-tuan rindu macam mana pun tak ada lagi ibadat. Kerana dunia tempat berkorban, surga tempat kita menikmati.